بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم اجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، رب زدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وجعلنا من الذين يتبعون القول ويتبعون أحسنه. أما بعد. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi sebelum kita mulakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke majlis ilmu kita secara online ini, iaitu Daurah Muamalat. Dan sebelum kita mulakan, saya minta untuk kita sama-sama ikhlaskan niat lillahi ta'ala, maka supaya ada pahala padanya. Okey, kerana belajar ilmu ini besar pahalanya, dan hendaklah kita supaya dapat pahala ini, hendaklah saya dan kita semua sama-sama ikhlaskan niat lillahi ta'ala, ikhlaskan niat kita kerana Allah Ta'ala. Okey. Jadi insya-Allah Ta'ala kita akan bahaskan dalam 4 sesi insya-Allah tentang bab al-muamalat. Okey. Dan insya-Allah Ta'ala kita akan menggunakan cara tayangkan slide. Okey, maka setiap daripada kita, maka hendaklah fokus pada pengajian ini dan dia boleh tengok pada slide yang kita akan tayangkan, kerana nota-nota kita akan berdasarkan slide itu. Okey. Dan insya-Allah Ta'ala kita di akhir kalau ada soalan kita akan buka. Maka kita nak minta untuk semua supaya kalau ada soalan boleh simpan dulu. Okey, mungkin boleh tanya di akhir. Dan soalan mesti kena relate dengan apa yang kita bahas. Maknanya kalau kita belum masuk lagi tentang topik itu, maka harap jangan tanya tentang itu. Contoh sampai huruf F, contoh. Tiba-tiba dia nak bahas tentang huruf X, maka belum sampai lagi. Maka kalau di luar topik, kita harap kita dapat tanya apa yang dalam topik sahaja. Okey? Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Maka alhamdulillah kita dapat berhimpun daripada yang saya tahu daripada seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak juga ikuti kita punya live pada hari ini. Okey, termasuk juga ada yang dari luar negara juga kita masuk dalam kita punya kelas ini. Okey, so alhamdulillah walaupun kita tempat berlainan, tapi dapat kumpul semua sekali dalam satu program insya-Allah. Okey. Jadi kita terus untuk masuk dalam perbahasan kita. Kita akan bahaskan tentang Kitabul Muamalat, yang mana dia adalah sebahagian cabang fiqh. Okey. Kalau mungkin sebahagian kita mungkin baru dengar perkataan muamalat. Muamalat ini dia sebahagian daripada cabang dalam bab fiqh. Okey, dalam fiqh kita ada bab ibadah. Dalam fiqh kita ada bab apa? Bab jinayah. Dalam fiqh kita ada juga bab muamalat. Itu antara cabang-cabang di dalam bab fiqh. Okey. So muamalat ni dia masuk dalam salah satu daripada bab fiqh. Okey. Maka Islam itu bukan hanya pada solat, pada haji, pada puasa, tak. Bahkan urusan jual beli kita, bahkan urusan bisnes kita, bahkan urusan
pinjam duit kawan kita, itu semua berkait dengan hukum hakam. So, jom kita bahaskan tentang hukum hakam yang telah dibahaskan oleh para ulama dalam daurah kali ini. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan dapat lancar program kita insya-Allah, dan saya harap semua dapat ikhlaskan niat termasuk diri saya. Okey, so kita terus pergi slide yang pertama. Okey. Kita terus masuk slide yang pertama, yang mana kita nak sebutkan di sini tentang bab muamalat. Maka wajib ke atas setiap muslim yang mukallaf, okey, supaya tidak melibatkan diri dengan sesuatu perkara sehingga dia mengetahui perkara yang dihalalkan dan perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Okey? Maka bila kita sebut wajib, maknanya mesti. Maknanya setiap muslim mukallaf jangan dia libatkan sesuatu dengan sesuatu perkara sehingga dia tahu tentang halal dan haram dalam perkara tersebut. Maknanya kalau dia mahu terlibat dengan pelaburan, investment, so dia kena pastikan hukum hakam dalam pelaburan itu. Atau dia nak terlibat dengan uh, jual beli emas. Okey, jual beli emas. Atau dia mahu terlibat dengan ar-rahnu, gadaian. Atau dia mahu terlibat dengan apa nama, al-ijarah, sewa menyewa. Maka apabila dia mahu masuk dalam setiap jenis muamalat ini, maka hendaklah dia belajar dulu perkara itu sebelum dia melakukannya. Ramai orang dia buat dulu. Lepas tu baru tanya. Contoh, setengah orang dia kata, saya dah buat pinjaman sekian. Apa hukum dia? Dia dah buat dulu dah. Sepatutnya belajar dulu sebelum kita masuk dalam perkara tersebut. Sebab itu Al-Imam Bukhari disebut dalam satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum bercakap dan beramal. So maknanya apa? Maknanya first kali adalah ilmu dulu. Okey, belajar dulu. Okey, dia nak terlibat dengan jual beli. Okey, maka belajar dulu tentang hukum hakam jual beli. Okey, dia nak terlibat dengan pelaburan emas. Belajar dulu tentang hukum hakam emas. Supaya dia tidak terjatuh di dalam riba atau dosa selainnya. Okey? So, dalam apa juga perkara, first kali ilmu baru buat. Ilmu dulu. Kalau tak tahu, maka sama ada pergi belajar supaya tahu atau jangan buat. Atau jangan buat. Okey? Orang nak pergi haji. Macam mana? Belajar dulu baru pergi haji. Belajar dulu baru pergi haji. Orang nak jadi doktor. Belajar dulu baru jadi doktor. Orang nak jadi mekanik ataupun pomen, dah belajar dulu baru dia repair kereta. Mana ada dia terus jadi pomen? Tak. Begitu juga dalam urusan muamalat dan juga ibadah-ibadah lain, maka hendaklah belajar dulu, barulah kita terlibat dengan perkara tersebut. Okey? Itu yang pertama kita nak sebut di sini. Apa juga perkara ilmu dulu sebelum kita lakukan perkara itu. Okey? Kemudian poin seterusnya, kata pengarang, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey? Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Namun tidak semua jual beli halal, melainkan jual beli yang mencukupi syarat dan rukun. Okey? Maka daripada poin ini, jelas kepada kita jual beli itu halal dan riba itu haram. Jelas. Jual beli halal dan riba itu haram. Tetapi, adakah semua jual beli itu halal? Tidak semua jual beli itu halal. Okey? Kerana jual beli itu mesti cukup syarat dan rukun. Okey? Dalam Quran Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Okey? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka jual beli itu halal. Tapi adakah semua jual beli halal? Tidak. Bukan semua jual beli halal. Okey? Kenapa? Kerana boleh jadi jual beli itu dia tidak halal dan haram kerana apa? Kerana tidak mencukupi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli. Okey? Kerana kalau dalam bahasa Arab, perkataan jual beli dalam Quran itu al-bai'u ada alif lam dipanggil alif lam ta'rif. Okey? Bila ada perkataan alif lam ta'rif, maknanya apa? Tak semua urusan jual beli halal. Melainkan jual beli yang mencukupi syarat dan rukun. Okey? Maka kita tahu dalam bab ibadah, semua ibadah mesti cukupkan syarat dan rukun supaya ibadah itu menjadi sah. Kan? Dalam solat, mesti cukup syarat, mesti cukup rukun untuk sah salat itu. Contoh, solat tak ada wudu. Sah ke tidak? Tidak sah kerana tak cukup syarat. Solat tak baca Fatihah. Sah dah? Tak sah kerana tak cukup rukun. Maka jual beli juga boleh jadi tidak sah kalau tak cukup rukun. Okey? So jelas So boleh so jual beli ini tidak sah kalau tidak ada syarat dan juga rukun. Maka mestilah sesuatu jual beli itu dia ada syarat dan rukun. Okey. Sekarang mari kita tengok apakah syarat-syarat dan rukun jual beli. Okey? Kita lihat next slide. Okey. Tentang syarat dan rukun jual beli. Okey. Ini adalah tentang rukun-rukun jual beli. Rukun-rukun jual beli. Okey? Maka di sini saya yakin dalam daurah kita ini, saya yakin dalam grup kita ini semua orang pernah terlibat dengan jual beli. Saya yakin sangatlah semua orang pernah terlibat dengan jual beli. Okey? Tetapi hendaklah kita tahu rukun-rukun jual beli dan syaratnya supaya jual beli itu menjadi sah. Okey? Jangan kita sedap buat urusan jual beli kan, bisnes sampai juta-juta tapi rupanya selama ni akad tidak sah. Okey? Maka hendaklah kita tahu apakah itu rukun jual beli dan syarat-syaratnya. Okey. Maka kalau tak ada salah satu rukun atau syaratnya, maka jual beli itu tidak sah. Dengar elok-elok. Kalau rukun jual beli ini atau syarat jual beli itu tidak ada, maka terus jual beli itu tidak sah. Okey? Maka apakah rukun-rukun jual beli? Yang pertama, dalam jual beli, sebelum itu, apakah takrif rukun? Rukun adalah ma yakun minal amal walam yasih bidunihi. Rukun itu adalah sesuatu yang ia sebahagian daripada amalan dan tidak sah tanpanya. Maknanya dia mesti ada dalam amalan itu. Dia mesti ada dalam perbuatan itu. Kalau tak ada, tak sah. Maknanya dalam jual beli, mesti ada ketiga-tiga benda ni. Ketiga-tiga item ni. Okey? Maka dalam jual beli, mesti ada ke semua yang kita tayangkan dekat slide tu. Maka kalau salah satu daripada yang dalam slide ni tak ada, maka tak sah jual beli tu sebab rukun tak cukup. Macam solat. Ada 13 rukun. Sebagian ulama kata ada 17 rukun. Salah satu rukun solat tak ada, maka tak sah solat itu. Maka jaga tentang rukun-rukun jual beli ini untuk menjadikan jual beli itu sah. Okey. So apakah rukun jual beli itu? Pertama, mesti ada penjual dan mesti ada pembeli. Okey, mesti ada dua orang berakad, al-aqidan. Okey? Mesti ada al-aqidan, dua orang berakad. Mesti ada penjual, al-bai' dan
pembeli, al-mushtari. Okey? Maka rukun pertama, jual beli mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Kalau ada penjual saja, tak ada pembeli, tak jadi jual beli. Kan? Contoh kita jual barang online, jual saja, tak ada orang beli. Belum lagi berlaku jual beli. Okey? Ataupun kita nak membeli je, penjual tak ada. Kita nak beli apa? Nak beli jet, tapi tak ada orang jual jet contoh. Tapi itu belum berlaku jual beli, kan? Maka dalam jual beli, rukun pertama mesti ada penjual, mesti ada pembeli. So ini rukun dia. So apakah syarat penjual dan pembeli? Okey, tulis. Okey? Rukun pertama mesti ada penjual dan pembeli. So apa syarat penjual dan pembeli? Okey, maka kena buat tulis supaya kita tidak lupa. Okey, so yang pertama, bagi syarat penjual dan pembeli, dia mesti baligh. Dia mesti baligh. Kalau penjual dan pembeli itu tidak baligh, contoh kanak-kanak, maka jual beli itu tidak sah. Tetapi, ada satu kaum mengikut pendapat mazhab Imam Ahmad, sah jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak dengan izin wali. Dengan izin wali. Okey? So hukum asal syarat bagi penjual dan pembeli mesti baligh. Maknanya tidak sah kalau contohnya kita bagi duit pada anak kita, suruh dia belikan makanan contoh. Dalam keadaan dia umur 5 tahun, 6 tahun, dia belum baligh, kita suruh dia pergi beli makanan. Rukun ada, penjual ada, pembeli ada. Tapi syarat tak cukup, iaitu syarat dia mesti baligh. So di sini tidak sah jual beli tadi sebab pembeli tadi bukan orang yang baligh. So mesti pembeli itu orang yang baligh. Okey? Alright. Kalau pembeli itu tak baligh, contoh zaman sekarang budak pergi sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2 belum baligh lagi. Macam mana dia buat jual beli tu? Kita kata tadi, mengikut pendapat mazhab Imam Ahmad, sah jual beli kanak-kanak dengan izin wali. Maknanya kalau contoh ayah dia bagi dia duit belanja, kata pada dia pergi belanja dekat sekolah, maka telah diiktibarkan dapat izin daripada wali untuk buat urusan jual beli itu. Okey? So yang pertama, syarat pertama bagi penjual dan pembeli dia mesti baligh. Yang kedua, penjual dan pembeli mesti berakal. Syarat kedua mesti berakal. Maka kalau penjual dan pembeli tadi orang gila. Okey, penjual atau pembeli tadi orang gila. Maka tidak sah. Tidak sah jual beli itu. Maka kalau contoh kita berniaga barang, orang gila nak beli. Maka tak sah jual beli itu. Okey? Itu yang kedua iaitu mesti penjual pembeli itu berakal. Syarat ketiga bagi penjual dan pembeli, dia mestilah dia mestilah bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Maknanya penjual bukan dipaksa untuk menjual, pembeli bukan dipaksa untuk membeli. Maknanya saling redha meredai. Maknanya yang menjual dia rela nak menjual, lepas tu yang pembeli dia redha untuk membeli. Maka itu kita panggil kita panggil apa nama, bukan dengan ikrah, bukan dengan paksaan. Tapi kalau ada paksaan, contoh dia paksa, kau beli barang ni, kau tak beli aku bunuh, contoh. Maka tak sah jual beli itu. Okey. Maka mestilah kedua-dua penjual dan pembeli memang redha untuk menjual dan membeli. Okey. Kemudian juga syarat yang keempat bagi penjual dan pembeli, dia mestilah mutlaqut tasarruf. Apa itu? Dia mestilah ada kelayakan untuk menguruskan harta. Ada kelayakan untuk menguruskan harta. Maknanya dia mesti tahu bagaimana nak uruskan harta. Maka itu syarat yang keempat bagi penjual dan pembeli.
Okey? Okey. Ini adalah syarat-syarat bagi rukun yang pertama, iaitu penjual dan pembeli. So, ada 4 syarat di situ. Maka di sini, tidak disyaratkan penjual dan pembeli orang Islam, tidak disyaratkan. Maka sah kalau jual beli dengan orang India, dengan orang Hindu. Sah jual beli dengan orang Kristian. Okey? Sah jual beli dengan orang yang contoh Yahudi. Sah. Dari sudut hukum sah. Sebab tidak disyaratkan penjual dan pembeli itu Islam. Okey? Tapi kalau jual mushaf Al-Quran, okey? Ataupun jual sesuatu daripada ilmu syarak, contoh buku agama sebagai contoh, okey, yang ada padanya ilmu syarak, maka disyaratkan uh, disyaratkan yang beli itu mesti adalah Muslim. Adapun yang lain tak disyaratkan. Maksudnya penjual dan pembeli mesti orang Muslim kalau perkara itu adalah mushaf ataupun kitab-kitab syarak. Okey? Adapun selain daripada Al-Quran, selain daripada kitab syarak, ya, maka tidak mengapa kalau penjual pembeli itu tidak mengapa salah satu sama ada penjual atau pembeli itu orang orang kafir, sah. Okey? Maka sah kalau beli kereta dengan orang Cina. Sah kalau kita beli baju dengan orang India, tak ada masalah. Okey? Okey, so habis rukun yang pertama, iaitu penjual dan pembeli. Kemudian kita masuk rukun yang kedua, iaitu ijab wal qabul, iaitu as-sighah. Dalam jual beli, dia mesti ada yang kedua dipanggil sebagai as-sighah, ataupun mesti ada ijab dan qabul. Okey? Apa makna ijab qabul? Maknanya apa? Seseorang itu kata, saya jual, dan seorang lagi pula kata qabul, dia kata saya membeli. Saya jual, saya beli. Mesti disyaratkan sirah ini, ucapan ini. Hukum asal, saya sebut hukum asal dalam jual beli, rukun jual beli mesti ada ijab dan qabul. Saya jual, saya beli, mesti ada. Alright? Okey, tapi sekarang, ya, kalau saya tanyalah, siapa yang kat sini buat jual beli, dia kata saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. Ramai tak yang buat macam tu? Tak ramai. Ya, kalau kita tanya diri kita sendirilah, ya. Contoh kita pergi Giant, kita pergi pasar, kita pergi mana-manalah. Kita buat jual beli, ada tak kita sebut saya jual, saya beli? Tak ada. Maka bagaimana? Okey. Maka jual beli yang tidak sebut akad, pendapat yang masyhur di dalam mazhab tidak sah. Namun ada satu qaul daripada Al-Imam Al-Ghazali, dia kata sah jual beli dalam keadaan saling meredai. Saling meredai. At-taradi indal akharin. Bila ada saling meredai, walaupun tak ada ijab qabul, maka sah jual beli itu. Okey? Maka di sini kita lihat hukum asal mesti ada ijab qabul. Hukum asal. Hukum asal, maksudnya pendapat yang masyhur tidak sah kalau tak ada ijab qabul. Okey, tidak sah. Okey. Tetapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i juga sah jual beli walaupun tak ada ijab qabul, yang penting adalah mereka saling meredai. Mereka saling meredai. Okey. Dan hendaklah difahami di sini, bila kita sebut jual beli, itu maknanya berlaku pertukaran hak milik. Contoh, saya
nak pergi beli makanan, asalnya makanan itu milik siapa? Milik restoran. Milik restoran. Bila saya bayar pada restoran, okey, maka berlaku pertukaran hak milik. Saya bagi dia duit, dia bagi saya makanan. Maka tadi makanan milik restoran, bila saya beli, makanan milik siapa? Milik saya. Okey. So kena faham, jual beli maksudnya pertukaran hak milik. Bila jadi milik kita, bila setelah berlaku jual beli baru jadi milik kita. So di sini kena faham dalam isu ijab kabul ini, kalau kita buat jual beli makanan, pastikan bayar dahulu baru makan. Itu yang penting. Kerana apa? Kerana setelah berlaku akad jual beli, setelah berlaku pertukaran hak milik, setelah berlaku jual beli, barulah makanan tu jadi milik kita. Bila jadi milik kita, barulah boleh kita makan. Sebab dah jadi milik kita. Bukan makan dulu dah melantak, baru kita mahu bayar. Sedangkan kita makan tu bukan milik kita lagi. Milik restoran. Tak berlaku lagi jual beli. Maka bila tak berlaku lagi jual beli, bukan jadi milik kita. Bila bukan jadi milik kita, tak boleh kita ambil. Ini bukan kenduri. Bukan kenduri datang terus makan. Tak. Ini adalah jual beli. So bila kita datang restoran, hendaklah kita bayar dulu baru makan. Tapi ada pendapat yang dhaif, tapi boleh amal. Ada pendapat yang dhaif, yang lemah, tapi boleh amal, iaitu apa? Sekurang-kurang tahu harga. Tanya harga. Okey? Sekurang-kurang kita dah tahu harga. Okey, kemudian kita makan dulu, tidak mengapa. Walau bagaimanapun ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah, tetapi masih lagi boleh untuk diamalkan. Okey? Pulang di sini, kalau kita pergi restoran, kenalah bayar dulu, barulah kita makan. Okey? So, kita bila fikir balik, apa hikmah Allah Ta'ala mensyariatkan? Kerana, kalau kita fikir hikmah dia, kerana untuk apa? Untuk elak penipuan. Kan? Setengah orang dia pergi negeri yang bukan negeri dia, dia ambil itu, ambil ini, dia sangka harga RM10 je. Rupa-rupanya RM50. Dia ambil ayam, ambil ikan, dia sangka RM30, rupanya sampai RM100. So dia dah terperangkap kat situ, dia dah makan dulu dah. Dah melantak, dah sedap, baru nak bayar. Bila tanya harga, rupanya jauh daripada sangkaan dia. Maka kita faham di sini, kenapa Allah Ta'ala mensyaratkan kena bayar dulu baru makan. Okey? So hukum hakam ini mesti ada hikmah dia. Mesti ada hikmah dia. Contoh macam tadi kan, penjual pembeli disyaratkan mesti baligh. Kalau kita fikir, apa hikmah dia? Penjual pembeli syarat mesti baligh. Apa hikmah dia? Hikmah dia adalah kerana kanak-kanak kadang-kadang mereka tak tahu nilai duit. Kan? Budak umur 4 tahun, kita bagi RM20, suruh beli aiskrim, harga RM2. So, dia tak tahu nilai RM20. Dia bagi RM20, beli aiskrim RM2, tokey kedai itu tak bagi baki. Bukan dia tahu pun. Dia tak tahu. Maka di sini, nampaklah hikmahnya kenapa Allah Ta'ala mensyaratkan mesti baligh untuk penjual dan pembeli itu. So juga kita fikir balik, kenapa Allah mensyaratkan? Kenapa mensyariatkan? Contohnya kena bayar dulu barulah kita guna barang itu, kerana supaya contoh kalau kita dah makan baru nak bayar, takut tertipu. Okey? So ini tentang hukum hakam. So pasti ada hikmah dia. Okey, sama ada hikmah itu kita tahu atau tidak tahu, pasti ada hikmah. Okey? Contoh apa lagi hikmah yang kita tahu? Contoh pengharaman arak. Kenapa arak haram? Kerana mabuk. Itu kita tahu. Tapi ada yang kita tak tahu. Contoh, kenapa Zuhur 4 rakaat, tak tahu apa hikmah dia. Tapi pasti ada hikmah dia. Okey? Okey.
So, habis tentang ijab qabul. Kemudian rukun yang ketiga dalam jual beli, apa dia? Rukun yang ketiga adalah, uh, rukun yang ketiga adalah al-iwadan, ataupun dia mesti ada as-saman dan al-musmin. Mesti kena ada harga dan barang. Mesti ada barang dan juga harga. Okey? Maka bagi barang dan harga, maka di sini kita akan sebutkan syarat-syarat barang. Okey? Barang yang dijual itu apakah syarat-syaratnya? Okey, so syarat-syarat bagi barang, dia mestilah suci. Jual beli barang itu mesti suci. Okey? Maka kalau barang itu terdiri daripada najis, contoh seperti arak. Arak najis, maka tak sah jual beli itu. Atau jual beli darah, jual beli darah, maka tak sah jual beli itu kerana najis. Atau jual beli anjing. Jual beli anjing tidak sah kerana anjing itu najis. Okey? Atau jual beli apa lagi? Jual beli bangkai. Bangkai najis. Okey? Contoh apa bangkai? Contoh daging yang tak disembelih. Itu bangkai lah tu. Okey, daging contohnya dia tidak disembelih. Mati sebab kena langgar. Atau orang pergi jual. So daging tu jadi bangkai. Maka tak sah jual beli. Okey? Maka kalau pergi luar negara, hati-hati, jangan suka beli ayam, beli daging tanpa kita tengok halal ke tidak, sembelih ke tidak. Bukan hantar luar negara, hantar di Malaysia juga. Pastikan kalau kita beli ayam, ayam yang disembelih. Beli daging, daging yang disembelih. Okey, saya saran untuk kalau beli daging tempatan. Beli daging tempatan. Okey? Kerana kalau kita beli sesuatu yang tak disembelih dengan betul, dengan ikut syarak, maka daging itu jadi bangkai. So maknanya bukanlah jual beli ayam, tapi jual beli bangkai. So dia beli bangkai, so dia buat ayam goreng, so sebenarnya dia makan bangkai goreng. Okey? Maka jual beli itu kalau bangkai, maka dia najis, maka dah tak sah dah. Okey? So syarat pertama bagi barang mesti suci lah. Okey? Tapi kalau barang itu najis yang mudah untuk disucikan. Najis yang mudah untuk disucikan tu macam mana? Contoh dia pergi kedai bandel. Kedai bandel. Bandel ni second hand. Maka orang perempuan, setengah orang perempuan dia tak tahu bandel tu apa. Okey. Bandel ni kedai second hand. Okey. So, dia nak pergi kedai bandel. Dia tengok ada tahi cicak. Dia tengok ada tahi apa lagi. Tahi burung. Adakah sah jual beli itu? Sah jual beli itu kalau contoh najis itu mudah untuk dibersihkan. Okey. Dia beli motor second hand. Okey. Motor tersadai dekat bengkel lama. Tahi burung ada, tahi cicak ada, tahi tikus ada, macam-macam. Okey. So adakah sah jual beli motor itu yang banyak najis kat situ? Sah jual beli itu sekiranya najis itu mudah untuk dibersihkan. Okey. Dan barang itu okey, so mesti suci, maka dia mesti bukan najis. Okey, syarat kedua, barang itu mestilah manfaat di sisi syarak. Mesti barang itu ada manfaat di sisi syarak. Maknanya kalau dia jual beli gitar contoh, maka gitar itu dari sudut syarak dia tak ada manfaat, maka haram. Okey? Atau dia jual beli tikus, okey, atau ular, haiwan yang berbisa. Okey, dia buat jual beli semut, dia jual semut. Maka tak sah jual beli itu kerana tidak ada manfaat di sisi syarak. Okey. Tapi kalau haiwan itu ada manfaat, contoh lintah. Dia buat jual beli lintah. Sah tak? Sah kerana
lintah ni ada manfaat pada dia. Dia sedut darah yang kotor. Okey. So, sah jual beli ini kerana ada manfaat. Okey. Juga jual beli kucing juga sah. Okey, kerana dia termasuk daripada haiwan peliharaan. Jual beli ikan sah kerana termasuk haiwan peliharaan. Okey. So, jual beli itu mesti ada manfaat pada sisi syarak. Okey. Kemudian syarat ketiga bagi barang mestilah dia qudrah ala taslim. Dia mesti mampu untuk diserahkan. Okey. Mampu untuk diserahkan maknanya apa? Kalau contoh dia nak jual kuda. Tapi kuda dia dah hilang dah. So dia pun kata, aku jual kuda aku yang hilang. Maka tak sah jual beli tu. Kenapa? Kerana tidak sah jual beli barang yang dah hilang. Kuda yang dah hilang. So dia mesti jual beli barang yang mampu serah. Okay? Atau dia nampak burung dekat pokok. Dia pun kata, aku jual burung yang kat pokok tu. Tak mampu nak diserahkan. Maka tidak sah. Okay? Kemudian syarat bagi barang juga, mestilah barang itu diketahui. Ayyakuna ma'luman. Mesti barang itu diketahui. Dan maksud diketahui di sini, maknanya kita nampak. Kita tahu. Nampak saiz, nampak warna, nampak apa lagi. Jelaslah. Everything clear. Okay? Tapi bagaimana zaman sekarang orang beli online? Tak nampak pun barang, gambar je. Ataupun orang beli sesuatu dalam kotak. Dia nampak kotak dari luar. Tak nampak barang. Kan? Beli rice cooker contoh. Mana nampak rice cooker? Okay? Nampak rice cooker kat dalam? Tak nampak. Tantah mendeling. So, yang penting, pertama sekali kita kata, mestilah makluman. Mesti barang itu nampak dan tahu. Tapi bagaimana kalau barang itu online, barang itu dalam kotak, barang itu dalam plastik yang kita tak nampak? Sekurang-kurang, okey, barang itu yang kita nak beli itu dapat mengeluarkan kita dari kejahilan. Maknanya kita tahu tentang sifat description barang itu. Contoh kita beli barang online. Sekurang-kurangnya kita jelas tentang warna dia, tentang jenama dia, tentang barang apa, sifat macam mana, saiz macam mana. Ya, itu. Okey. So, hukum asalnya mesti barang tu boleh dilihat. Mesti barang tu boleh dilihat, boleh nampak. Tapi kalau barang tu tak boleh dilihat, contoh beli online atau dalam kotak, maka yang penting dia tahu barang itu yang membolehkan dia keluar daripada kejahilan. Okey? Contoh beli air tin. Nampak ada air dalam tin tu? Tak nampak. Tapi kita tahu tak dalam tin tu air apa? Tahu. Maka memadai. Okey? Beli sardin dalam tin. Nampak ke sardin? Tak nampak. Tapi kita tahu tak dalam tu sardin tu macam mana? Warna apa? Tahu? Okey, memadai. Okey? Kita beli Supreme. Nampak ke Supreme? Tak nampak. Nampak gambar je. Sah ke tak beli tu? Kalau kita tahu macam mana dalam Supreme tu, daripada gambar tu kita dah tahu Supreme tu macam mana, sah. Okey. Maka daripada sini kita juga dapat tahu hikmah. Hikmah kenapa disyariatkan kena tahu barang tu. Sebab apa? Setengah keadaan kadang-kadang ada orang beli barang online. Baru ni ada orang dia beli earphone. Ingat beli kecil, rupanya besar. Giant earphone. Tak baca tak betul. Dia tak baca betul-betul, maka tersalah beli. Okey. Maka sebab tu mesti clear. Barang kita nak beli tu mesti clear. Okey. Tetapi kalau barang tu kita baca semua kita dah jelas. Dapat lain. Kita tengok dalam gambar warna hijau. Kita minta warna hijau. Dapat warna kelabu. Okey. Maka kalau barang yang dibeli
tak sama dengan barang yang disifatkan, maka pembeli tadi ada hak untuk pulangkan kepada penjual. Okey. Contoh, kita beli kereta. Okey, kita beli kereta. Yang sampainya, kita beli kereta betul. Sampai kereta kontrol je, kereta mainan je. Maka apa? Maka boleh tukar. Okey? Boleh tukar. Kita order nasi lemak, ada ayam. Yang sampai nasi lemak ada telur je. Ataupun nasi lemak kosong je. Maka boleh tukar kerana barang yang sampai tak sama dengan barang yang disifatkan. Okey? Kita beli barang made in UK, United Kingdom. Sampai made in Kelang, contoh. Maka boleh dipulangkan kerana tak sama dengan apa yang disifatkan. Kita beli kasut jenama Adidas sampai Abibas. Okey? Maka boleh dipulangkan. Okey? Kita beli baju, contoh apa? Baju apa? Nike. Okey? Tanda Ride. Tapi yang sampai tanda pangkah. Okey? Maka tidak sah. Kita beli tudung itik. Order tudung itik. Sampai ayam. Cap ayam. Ayam brand. Maka tak sama dengan barang yang disifatkan. Maka boleh dipulangkan. Okey? Jelas ya? Okey. So, itu adalah tentang syarat bagi barang. Syarat bagi barang. Okey. So, bagi barang ada 4 syarat. Kita sebut tadi, pertama mesti suci. Yang kedua mesti ada manfaat di sisi syarak. Ketiga mesti mampu diserahkan. Dan yang keempat mesti diketahui barang tersebut. Okey, itu syarat-syarat bagi barang. Adapun harga kita tahulah harga mestilah jelas. Mesti jelas. Okey. So dia tak boleh tipu-tipu. Okey. Maka harga barang mesti jelas, mesti dia tahu, dia nyatakan. Okey. Contoh dia nak beli barang berapa harga? Rahsia. Mana boleh. Okey. Dia nak jual barang tak ada harga. Tak jadilah jual beli. Jadi sedekah. Okey. Jadi pastikan dalam jual beli ada ke-6 item ini. Okey. So ada 3 rukun disebut sini. Ada 3 rukun, penjual, pembeli. Itu yang pertama. Yang kedua mesti ada ijab qabul. Dan yang ketiga mesti ada barang dan ada harga. Okay, so kita check balik jual beli yang kita buat. Ada tak kesemua ini? Kalau ada, maka cukup. Sempurnalah rukun-rukun jual beli. Dan jangan lupa dalam setiap rukun itu ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Maka hendaklah seseorang itu memastikan setiap rukun itu syaratnya dipenuhi. Okey. Contoh penjual ada, pembeli ada, tapi penjual tu kanak-kanak. So tak sah jual beli itu. Okey. Ijab qabul ada, tapi dia tak redha. Maka tak sah jual beli. Okey. Harga ada, barang ada, tapi barang tu barang itu tak diketahui saiznya, sifatnya, maka tak sah. Okey. So pastikan dalam setiap urusan jual beli yang kita buat ada ke semua rukun-rukun ini dan ada ke semua syarat-syarat yang dinyatakan. Okey? Alright. So habis tentang rukun jual beli. Okey. Kemudian next kita masuk seterusnya tentang kelebihan untuk menjadi peniaga yang jujur. Mungkin dalam grup kita ini ada di kalangannya peniaga. Okey. Bagus jadi peniaga ni, bagus. Kerana sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang diusahakan dengan tangannya. Maknanya dia kerja sendiri. Banyak sikit lain cerita.
bukan saya kata jangan kerja dengan orang. Bukan saya suruh esok resign, tak. Maknanya sebaik-baik rezeki adalah yang diusahakan dengan tangan dia. Maknanya dia kerja sendiri, dia berniaga sebagai contoh. Okey? So mungkin dalam ni ada di kalangan kita yang berniaga. Maka pastikan berniaga itu dengan jujurlah. So Nabi sebut dalam satu hadis yang mana hadis ini Nabi sebut at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nabi kata peniaga yang jujur akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Tengok, Nabi sebut peniaga yang jujur, okey, di hari kiamat dibangkit bersama dengan nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. So, bagaimana nak jadi peniaga yang jujur kalau rukun jual beli pun dia tak tahu? So rukun tadi mesti hafal okey. Mesti ada tadi apa? Al-aqidan, dua orang berakad, penjual pembeli, al-bai' dengan al-mushtari. Kemudian mesti ada sirah, ada ijab qabul dan mesti ada iwadan, as-saman wal muthmin, barang dan harga. Okey. So pertama, of course dia kena tahu rukun jual beli supaya jual beli itu menjadi sah. Kemudian dia kena belajar tentang hukum hakam yang lain, halal haram semuanya. Okey. So jangan kejar untung semata-mata. Okey. Tapi letakkan perkara pertama saya berniaga ni adalah kerana Allah. Letakkan perniaga ini kerana contoh. Contoh dia jual telekung contoh. Pastikan dia kata dalam hati niat dia, saya nak bantu ramai orang supaya solatnya syaratnya diterima sebab pakai telekung ini tutup aurat contoh. Dia jual apa? Dia jual makanan. Saya nak memastikan orang bantu dia untuk keluarkan dia daripada kebuluran contoh. Bukan dia letak untung nombor satu. Okey? Bila kita mendahulukan syariat, okey? Bila kita mendahulukan syariat, okey, insya-Allah taala Allah bantu dalam urusan kita. Okey? So letakkan syariat itu yang utama. Bukan keuntungan itu yang utama. Okey, so nak berniaga pastikan jujur supaya dapat bersama dengan Nabi dan siddiqin dan syuhada pada hari kiamat nanti. Okey? Okey. So, bagaimana untuk menjadi peniaga yang jujur? So, kita dah sebut tadi mestilah dia tahu rukun-rukun, dia belajar tentang bab muamalat, dia belajar jual beli. Okey, dia kena apa lagi? Okey. Next slide kita tengok bagaimana untuk jadi peniaga yang jujur. Maka untuk menjadi peniaga yang jujur kita mesti mujahadah, tahan hawa nafsu. Okey, dan ikut akad. Okey, kena menjalankan akad ikut syarak. Okey, menjalankan akad-akad mengikut syarak. Okey, so kita akan sebut nanti tentang akad-akad dalam muamalat. Okey, dan ada hukum hakam dia. Jadi setiap orang kalau dia terlibat dengan perniagaan atau jenis akad-akad ini, dia mesti follow syarak dia. Dia mesti follow undang-undang ataupun hukum hakam dalam setiap akad-akad ini. Okey? Maka kalau mereka melampaui batas syarak ataupun dia contoh dia melakukan jual beli tapi jual beli itu dia buat jual beli yang haram. Dia jual beli najis atau dia jual beli benda yang memabukkan, maka orang yang melampaui batas tidak akan terlepas dari ancaman Allah. Setiap orang akan dihisap. Okey? Akan dihisap tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. So, bila kita bicarakan tentang harta, bab muamalat dia tak lari tentang harta. So, ingatlah harta yang ada pada kita akan dipersoalkan dari mana kita dapat dan ke mana kita belanja. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, alhamdulillah. Tapi ke mana belanja? Adakah jual beli yang kita buat itu sah? Maka kita kena tanya diri kita.
Okey? Ataupun dia dapat dah jadi sumber haram dah. Contoh dapat daripada hasil judi. Kalau dapat pun daripada hasil yang haram, apatah lagi kalau dia belanjakan. Okey? So sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis akad dalam muamalat. Okey? Kata pengarang, akad-akad yang lain seperti al-ijarah. Sekarang kita akan bahaskan tentang al-ijarah. Apakah itu al-ijarah? Al-ijarah adalah bahasa Melayu kita sewa menyewa. Ha? Sewa menyewa. Okey? Bila kita sebut sewa menyewa, maka dia mesti ada 4 poin ini. Okey? Ha, mesti ada 4 poin ini. Okey. Sorry, bukan 4 poin, 5 poin. Okey? Pertama apa? Iaitu memilihkan sesuatu manfaat. Itu poin pertama. Kalau tengok daripada takrif tu, mungkin boleh potong-potong. Tengok pada slide tu, apa makna ijarah? Ijarah adalah memilihkan sesuatu manfaat, itu poin pertama. Kemudian, yang harus di sisi syarak, itu poin kedua. Kemudian, dengan bayaran gantian, itu poin ketiga. Kemudian, beserta kekal benda, itu poin keempat. Kemudian, dengan syarat-syarat tertentu, itu poin yang kelima. Okey? So, so ada dalam slide ni. Tengok al-ijarah. Ataupun bahasa Melayu kita sewa menyewa. So, apa maknanya memilihkan sesuatu manfaat? Mesti sewa, bila kita sebut sewa, mestilah memilihkan sesuatu manfaat. Maknanya contoh kita sewa rumah. Bila kita sewa rumah, adakah kita memiliki rumah itu? Tak. Kita hanya memanfaatkan rumah itu. Kita tidak memiliki rumah itu. Kita hanya ambil manfaat duduk rumah tu. Kita sewa kereta. Kereta tu milik siapa? Milik kita ke? Tak. Masih milik tuan punya kereta. Kita hanyalah memilihkan manfaat itu. Kita hanya mendapat manfaat untuk pindah dari satu tempat ke satu tempat. Itu tentang ijarah. Okey, memilihkan sesuatu manfaat. Okey. Kita sewa laptop, contoh. Adakah laptop tu milik kita? Tak. Kita hanya memilihkan manfaat sahaja. Kita dapat manfaat guna laptop sahaja. Okey, itu makna ijarah. Poin pertama memilihkan sesuatu manfaat yang harus di sisi syarak. So maknanya tidak boleh sewa sesuatu yang diharamkan syarak. Okey. So tak boleh kita sewa sesuatu yang haram. Contohnya apa? Sewa gitar. Gitar termasuk antara alat muzik yang diharamkan kerana bertali. Okey. Ataupun kita sewa rumah, tapi tujuan sewa rumah untuk untuk buat majlis ataupun untuk buat pesta arak contoh. Maka tidak boleh kerana tidak harus pada syarak. Okey? Juga kalau kita, contoh kita kita pemandu Grab kan. Okey, pemandu Grab. Grab itu apa? Dia sejenis ijarah, sejenis sewa. Sewa ada dua. Satu sewa barang, satu sewa perkhidmatan. Okey, bila kita naik Grab, itu kita panggil sewa perkhidmatan. Kita gunting rambut, itu sewa perkhidmatan. Kita naik kapal terbang, itu sewa perkhidmatan. Kita minta orang cuci kereta, itu sewa perkhidmatan. Okey. So kalau kita bawa Grab, orang tu kata tolong bawakan saya ke kelab malam contoh. Biasa orang pergi kelab malam buat apa? Dengar ceramah ke? Atau dengar tazkirah ke? Tak. Biasa orang pergi kelab malam dia buat maksiat. Okey. So kalau kita tahu orang tu nak pergi sesuatu tempat maksiat, maka kita tahu, maka jangan kita sewakan.
Juga kalau kita ada homestay, ya, kita ada homestay, kita tahu si fulan sewa, kita tahu, bukan maksudnya kita tak tahu ya, bukan maknanya kena tanya, tak. Sekiranya kita tahu si fulan sewa homestay untuk buat zina contoh, jangan kita sewakan, okey? Ah, ataupun kita ada buat sewa, contoh sewa kereta. Kita tahu si fulan sewa kereta untuk pergi merompak, maka jangan kita sewakan kerana sewaan itu yang tidak harus pada syarak. So syarat kedua mesti manfaat itu yang diharuskan oleh syarak. Okey. Kemudian poin ketiga, dengan bayaran gantian. Maknanya nak gunakan manfaat itu mesti bayar. Okey. Maknanya contoh kita kata nak sewa kereta sehari 60, okey. Itu bayaran dia, itu gantian dia. Tapi kalau tak ada bayaran, tu kita panggil apa? Kita panggil pinjaman. Dah tukar takrif dah. Kalau ada bayaran, itu maknanya adalah apa nama, sewaan. Tapi kalau tak ada bayaran, itu adalah pinjaman. Okey? So mesti ada bayaran. Kemudian poin yang keempat, beserta kekal benda. So bila kita buat sewa, barang tu mesti kekal. So kalau sewa rumah, mesti rumah tu kekal. Okey? Maknanya kalau contoh masa mula-mula sewa, pintu ada 3. Masa pulangkan rumah tu pun pintu kena 3 juga. Jangan kita sewa mula-mula pintu 3, bila pulangkan pintu tinggal 1. Okey? Juga kalau contoh kita sewa baju. Sewa baju. So, baju tu mesti benda yang kekal. Okey? Contoh kalau kita sewa baju ada 4 butang, pulangkan pun 4 butang juga. Okey? Ah, Kalau contoh kita sewa apa? Sewa bilik. Okey, sewa bilik. Ada 2 bantal. Jangan bila dah keluar, bantal dah tak ada. Kita pergi bawa balik bantal tu. Bukan milik kita. Okey? Ah, Jadi, kena jelas di sini, sewa itu mesti kekal. Maka benda yang tak kekal tak boleh buat sewa. Contoh nak sewa nasi, mana boleh? Nak sewa air, mana boleh? Sebab apa? Tak kekal. Dia buat sewa burger. Okey? Mana boleh sebab burger tu habis. Okey? So benda yang tak kekal tak boleh dia buat sewa. So syarat yang keempat mesti kekal benda benda itu. Berserta dengan syarat-syarat tertentu. So mesti ada syarat-syarat dia. So kalau contoh dia kata uh, contoh dia sewa kereta, dia kata kalau apa? Kalau ada cala kena polish balik, contoh dia letak syarat macam tu. Kalau contoh kena saman kau bayar sendiri, contoh dia letak syarat macam tu. Okey. Kalau ada apa-apa aksiden atau musibah, tanggung sendiri, contoh. Bila ada syarat-syarat, so itu termasuklah. Okey. Ah, So ini adalah takrif bagi al-ijarah ataupun sewa menyewa. So sewa dia mesti ada 5 poin ini, iaitu memiliki sesuatu manfaat. Poin kedua yang diharuskan oleh syarak. Poin ketiga dengan bayaran gantian. Poin keempat kekal benda tersebut, dan poin kelima dengan syarat yang tertentu. Okey. Bagi sewa, penting untuk kita tahu kadar sewaan itu. Maknanya apa? Maknanya kalau contoh kita nak sewa rumah, kita kena jelas. Sebulan berapa sewa, sehari berapa sewa, kena jelas. Jangan dah duduk dulu baru tanya, berapa sewa? Tak. Mesti tahu mula-mula. Juga kalau sewa servis, sewa gunting rambut, sewa basuh kereta, sewa apa lagi? Servis apa lagi? Contoh Grab. Okay, so kita kena tahu harga servis dia berapa. Okay. So tanyalah harga. Okay, contoh kita uh, naik apa? Naik Grab contoh. So kita dah tahu harga dia berapa. Okay, so jelas kadar sewanya. Okay. Gunting rambut kita tahu berapa gunting rambut, RM10. Okey, jelas kadar
kadar sewa dia. Okey? Okey. So, uh, di sini penting untuk kita uh, sewa menyewa ini dia hanya memiliki manfaat saja tapi tidak memiliki barang tersebut. Okey. Kemudian seterusnya tentang al-qirat. Apakah takrif al-qirat? Al-qirat adalah memberi keizinan pada orang lain untuk mengusahakan hartanya dalam perniagaan dengan kadar keuntungan yang dikongsi. Okey? Maknanya apa? Contoh, saya ada modal tapi tak ada masa. Saya ada modal tapi tak ada masa. Maka saya minta kepada seseorang, saya kata pada dia, contoh namanya Ali. Ali, okey, ambil modal ini, duit ini, okey. Kemudian kamu buatlah bisnes apa-apa, contoh jual burger, buka stall burger, kemudian kadar keuntungan kita kongsi. Contoh saya kata pada Ali, kamu ambil 40%, saya 60%, contoh. Itu kita panggil sebagai al-qirat. Itu makna al-qirat. Kita beri izin pada orang lain untuk usahakan harta tu dalam perniagaan dan kadar untung dikongsi bersama. Dan kadar keuntungan itu, dia tak semestinya 50-50 tak. Dan kadar keuntungan itu tak semestinya kita panggil sama rata. Boleh jadi yang itu dapat 80%, yang melabur dapat 80%, yang buat kerja 20%. Boleh jadi yang melabur dapat 2/3, yang bekerja dapat 1/3. Boleh jadi. Okey? Yang penting apa? Yang penting kesepakatan. Untung itu disepakati oleh kedua-dua belah pihak. Jikalau salah satu pihak kata, aku tak setuju. Kenapa engkau untung lebih? Aku penat-penat kerja, kau pula dapat banyak. Kalau tidak ada kesepakatan, maka tak boleh. So, al-qirat ini, dia mesti kadar keuntungan dikongsi dengan persetujuan yang dipersetujui. Dengan kadar keuntungan yang dipersetujui. Okay? So, mesti di antara dua pihak itu yang melabur dan yang bekerja itu, kedua mereka setuju dengan kadar keuntungan itu. Okey? Maka ini yang dipanggilkan sebagai al-qirat. Okey? Boleh jadi kita melabur kita ambil share dalam sesuatu bisnes, sesuatu perniagaan. Contoh kita melabur kita letak pada satu company tu 10,000 contoh. Kemudian dia maklumkan, okey, pelaburan kamu sebanyak sekian-sekian. Maka kadar untung kamu akan dapat 1% dari keuntungan syarikat. Contoh. Maka jelas. Okey. Kita tahu kawan kita pakar dalam memasak. Tapi dia tak ada modal. Tapi dia pandai masak. Kita pun kata kat dia, apa kata aku buka restoran, kau masak kan. Okey. Modal aku bagi, share keuntungan kita share 70-30 contoh. Aku 70, kau 30. Maka boleh kalau keadaan macam ini dan ini dipanggil sebagai al-qirat. Okey? Okey. Dan last lah kita pergi ar-rahnu. Ar-rahnu itu apa? Ar-rahnu itu adalah gadaian. Okey, ar-rahnu adalah gadaian. So apa makna gadaian? Gadaian ini adalah memberikan sesuatu yang bernilai sebagai jaminan hutang yang mana ia dijadikan tebusan hutang ketika hutang tersebut tidak mampu dilaksanakan. Itu makna ar-rahnu. So ar-rahnu bahasa Melayu kita apa? Gadaian. So gadaian tu macam mana? Ramai orang dia gadaikan
barang benda harga dia, contoh emas. Contoh kalau dia nak pinjam duit, dia beri sesuatu bernilai sebagai jaminan hutang. Contoh, kawan kita nak pinjam kita duit. So kita tak percaya dia, contoh. So kita kata pada dia, gadaikan satu barang. So dia pun bagi emas dia pada kita. So dia berikan barang bernilai sebagai apa? Jaminan hutang. Yang mana ia dijadikan ketika hutang tersebut tak mampu dilaksanakan. Maknanya kawan kita pinjam kita duit, okay, kita bagi dia duit dan dia bagi kita emas. Emas tu milik siapa? Masih milik kawan kita tadi. Bukan milik kita. Kenapa? Kerana dia hanya jadi barang amanah pada kita. Kita hanya menjaga sahaja barang itu. Kita tidak memiliki barang itu, kita hanya menjaga sahaja. Okey? Kemudian, bila sampai waktu dijanjikan untuk bayar balik hutang, bila dia bayar balik hutang pada kita, kita beri balik emas tu pada dia. Tapi, kalau sampai waktu sepatutnya dia bayar hutang, dia tak bayar. Katakan kita kata hujung bulan kau datang bayar. Hujung bulan dia tak datang-datang, dia tak bayar-bayar. So emas tu milik siapa? Sekarang ni barulah emas tu jadi milik kita. Okey? Barulah jadi milik kita dan boleh kita jual emas tu. Okey, boleh kita jual emas itu. Tapi kalau emas itu kita jual, harga dia lebih tinggi daripada nilai pinjaman dia. Okey, harga dia lebih tinggi daripada nilai pinjaman dia. Maka hendaklah lebihan itu kita pulang balik. Contoh macam mana? Contoh dia pinjam kita RM2,000. Okay, dia pinjam kita RM2,000. Kemudian dia gadaikan gelang emas. Kemudian sampai waktu dia gagal bayar hutang. So kita pun jual lah emas tadi. So dapat RM2,500. Kita hanya boleh ambil RM2,000 je. RM500 lagi bagi balik dia. Kerana apa? Kerana kerana nilai yang dijual barang gadaian tadi, dia hanya ambil kadar yang diberi hutang saja. Okay, dia tak boleh ambil lebih. Okay. Dan kalau contoh kawan itu dia gandaikan motor contoh, maka sepanjang motor tu tersimpan kat rumah kita tak boleh guna. Sebab motor tu bukan milik kita. Dia hanya letak sebagai gadaian, barang amanah sahaja. Okey. Okey. Maka ini adalah tentang ar-rahnu. Okey. Maka kita telah sebut di sini tiga jenis akad, iaitu akad al-ijarah, sewa menyewa, kemudian al-qirat, kemudian ar-rahnu, iaitu ar-rahnu, gadaian. Okey. Okey, so sampai sini untuk hari ini. Okey. So saya mungkin buka soalan kalau ada soalan sebelum kita akhiri. Kalau ada soalan. Okey. So soalan yang saya baca kat sini, kalau kita pergi kedai makan, tuan kedai kata makan dulu. Makan dulu, bayar nanti. Di sini memang kadang-kadang kita kena explain kepada tuan kedai. Okay. Kadang-kadang kita kena tegas. Kita kata, saya nak bayar dulu. Okay. Memang dia akan kata, tak apa, makan dulu, bayar nanti. Okay. So di sini memang bukan di kampung-kampung saja, di bandar. Okay. Dan kadang-kadang itu cara nak menipu. Wallahualam. Kadang-kadang memang ada orang niat. Dia cara dia macam tu. Kadang-kadang kawan kita ambil sama dengan kita tapi harga lain. Kawan ambil nasi ayam sayur RM5. Kita nak ambil nasi ayam sama. Semua sama. Tapi kita RM8. Jadi penting di sini kita kena bertegas. Okay? Saya sendiri lalui banyak kali. Bila nak bayar, makan dululah. Tak. Saya kata,
Saya kadang-kadang dia cakap, "Okey, saya lepas makan nak terus balik, nak cepat." Maka dia akan suruh bayar. Okey? Kita kena fahamkan dia. Okey? Maka bertegas untuk kita bayar dulu. Sebab penting, kalau kita tak bayar dulu, takut dia tipu kita. Okey? Wallahualam, itu saja. Okey, so sini penting ketegasan. Kemudian, kalau beli baja argonik, kalau beli baja, ia dia dari najis, tapi tapi kita buat akad bukan akad jual beli baju itu. Tapi contoh baju itu dalam plastik, so kita buat akad jual beli plastik. So bila kita buat akad jual beli plastik, contoh kita kata pada orang yang jual tu, saya beli plastik ini, contoh. Atau kita menjual, kita kata, okey, saya jual plastik ini. Dan apa yang dalam plastik, saya bagi percuma. So, akad jual beli kita apa? Akad jual beli plastik, bukan akad jual beli, bukan akad jual beli baja. Okey? Okey. Bagaimana dengan kedai pajak gadai? Saya pun tak pernah alami macam mana kedai pajak gadai buat. Tetapi gadaian itu adalah seperti mana kita sebut tadi. Okey? Kita sebut tadi. Maknanya barang yang kita bergadaikan itu adalah masih milik kita dan bukan milik orang kedai tadi. Okey, saya tak ada pengalaman dengan kedai pajak gadai lah. Tapi hukum yang kita sebut tadi macam itulah cara apply dia. Okey? Okey, kalau barang 50 kali ganda dari harga kos, tak mengapa, boleh. Okey? Contoh dia beli tudung dekat China harga RM1. Datang Malaysia jual RM8. Boleh, sah. Okey? Tak ada masalah. Okey? Dia beli barang, Tak ada contoh masalah. dia beli apa? Okey? Dia beli Dia kasut beli dekat barang, China, contoh dia beli RM1.5. apa? Balik Malaysia Dia beli jual kasut dekat China, RM500. Tak RM1.5. mengapa. Balik Dalam Malaysia jual Islam, RM500. kalau untung Tak 10 kali mengapa. ganda atau 20 Dalam kali ganda, Islam, itu bukan haram. kalau Nanti untung kita akan 10 masuk kali bab ganda riba. atau Ramai orang 20 dia kali salah ganda, faham. itu bukan haram. Nanti kita akan masuk Faham bab tak? riba. Ramai orang dia Nanti salah faham. insya-Allah Ramai orang kata ini riba, ini sama ada haram. minggu Tak. depan atau minggu satu Nanti lagi kita insya-Allah akan masuk tentang bab riba. Kita akan sama bahaskan ada apa minggu itu depan atau riba. minggu satu lagi kita Okey? akan masuk tentang bab riba. Kita akan bahaskan apa itu riba. Okey? Okey. Uh, Oh, banyaknya. Okey. Banyaknya. Takrif mampu uruskan harta. Mampu uruskan harta maknanya apa? Maknanya dia Takrif dia mampu uruskan harta. Mampu contohnya uruskan dia harta maknanya apa? Maknanya dia tidak dia panggil tasarruf, contohnya dia dia tidak membazir, dia tidak tidak melampau-lampau dia tidak contohnya. panggil tasarruf, dia tidak membazir, dia tidak melampau contohnya. Okey? Macam mana penjual jap. Macam mana penjual nak pastikan pembeli ada semua syarat. Okey. Macam mana penjual nak pastikan pembeli kalau kita jual barang, okey. So kita tak wajib pun kita kalau tanya kita dia dah jual barang balik ke belum. Dapat izin wali. tak wajib pun kita tanya dia dah balik ke belum. Harta ni dapat tak izin wali kita ke belum. hukum zahir sahaja. Ataupun Kalau kita nampak kata dia mana macam dapat harta kanak-kanak, ni tak. kalau kita nampak dia Kalau kanak-kanak, nampak dia boleh macam kita tanya kanak-kanak, dia dapat izin wali ke tidak contohnya. kalau boleh. kita Tapi nampak dia kanak-kanak, jangan boleh kita kita tanya tanya dia contohnya izin dapat wali harta ke dari tidak, mana. Kalau contohnya. contoh Boleh. kita budak Jangan ni kita kenal tanya jiran, contoh dia dapat harta dari jiran mana. dia, Kalau dan contoh dia bawa kita tahu budak dia ni sekolah kita bawa kenal duit jiran, belanja apa. So jiran dia, biasanya dan kalau dia bawa dapat duit kita belanja tahu dari dia sekolah bawa duit bapak belanja tu, apa. maknanya So dapat izin wali biasanya lah. kalau bawa dapat Okey. duit belanja dari bapak Ada dia, maknanya dapat pembelian izin wali lah. tikus untuk uji kaji ubat. Ada pembelian tikus yang untuk ini saya tak uji pasti. kaji. Tentang tikus saya tidak pasti untuk uji kaji. Yang ini saya tak pasti. Okey. Tentang tikus saya tidak pasti untuk uji kaji. Okey. Sama juga dropship. Dropship dia yang penting kena tahu barang tu lah. Okey, kena tahu Sama barang juga tu. dropship. Dropship dia yang penting kena tahu barang tu lah. Okay, Kena tahu barang tu. senang cerita Okey. apa semua yang kita buat tadi, jual beli online ke apa, mesti ada Cerita syarat-syarat dia apa tadi. semua Dia yang kita jadi buat tadi, jual dropship beli ke, dia online jadi ke apa, agent ke, dia mesti jadi ada syarat-syarat dia ke. tadi. Dia jadi dropship Okey. ke, dia jadi Yang agent penting ke, dia jadi syarat-syarat jual beli sponsor. tadi mesti ada. Okey. Okey. Yang penting syarat-syarat jual beli tadi mesti ada. Yang penting dropship itu dia tahu barang tu apa. Okey. Yang penting Semua syarat dropship sama. itu dia Okey, syarat semua tahu sama. barang itu apa.
Okey. Semua syarat Maaf, sama. saya punya Syarat mata semua sama. berpinar-pinar. Saya bila tengok Okey. skrin lama sangat Maaf, tu saya saya punya jadi mata berpinar-pinar. pening Saya sikit. bila Saya tengok skrin lama sangat tu saya apa, jadi susah sikit nak baca. Okey. Okey, kalau jual secara pening online sikit. macam mana Saya ijab kabul? Maknanya apa? apa? Contoh kalau kita dapat barang, okey, dapat barang, kemudian kita mesej dia, saya jual. Okey. Kemudian saya Okey, terima. kalau jual Maka secara kalau online contoh macam mana macam ijab itu kita bila dapat mesej barang, saja dah dikira kemudian ijab kita kabul. mesej dia, Okey. saya jual. Kalau kita beli Kemudian online, kita mesej saja itu dah dikira ijab kabul. saya terima. Okey. Maka kalau contoh macam itu bila mesej Kalau jual beli tak okey, sah, adakah kalau barang bila haram mesej saja dikeluarkan? itu dah Ini saya ijab tak kabul. pasti. Okey. Okey. Alright. Kalau jual Okey, beli so tak itu sah, saja adakah soalan. barang haram Okey, dikeluarkan? jadi Saya tak pasti. apa yang lebih, apa yang kurang, saya minta maaf. Alright. So Okey, itu jadi saja untuk soalannya. soalan yang Okey, saya jadi tak jawab tadi, apa yang insya-Allah lebih saya akan kurang jawab saya nanti. maaf. Kerana saya Okey, perlu jadi rujuk untuk dahulu soalan yang saya tak jawab tadi insya-Allah apa saya kata akan ulama lah. jawab Okey. nanti. Saya InsyaAllah perlu ta'ala rujuk kalau saya dulu. dapatkan jawapan, insya-Allah saya akan berikan apa dalam InsyaAllah ni, ta'ala insya-Allah. kalau saya Okey, so dapatkan sampai jawapan sini untuk insya-Allah hari saya ni. akan berikan So insya-Allah apa minggu depan jangan dalam lupa ni insya-Allah. Okey, so sampai untuk sini kita hari ini. sama-sama sambung InsyaAllah pengajian muamalat minggu depan kita. jangan lupa Barakallahu fikum, untuk jazakumullah kulla khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.